والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dan diganti oleh Umar, juga dipanggil dan dipuji-puji oleh Umar kebaikannya. Lalu Umar berkata, saya telah mendengar apa yang disabdakan Nabi SAW mengenai dirimu, dan saya berlindung kepada Allah, semoga bukan aku yang akan menimpakan bala kepadamu, atau disebabkan aku atau di masaku ini. Kemudian setelah matinya Umar radhiyallahu anhu, diganti pula Uthman bin Affan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika saya duduk di tempat Uthman radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang Abu Dzar radhiyallahu anhu, maka saya beritahukan kepada Uthman, ya Amirul Mukminin, Abu Dzar minta izin. Jawab Uthman, izinkan jika engkau suka. Maka aku izinkan sehingga masuk dan duduk. Lalu Uthman berkata kepada Abu Dzar, kamu mengaku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jawab Abu Dzar, saya tidak berkata begitu. Uthman berkata, saya dapat merujukkan bukti padamu. Jawab Abu Dzar, semoga Allah menerangkan wajahmu. Saya tidak tahu apakah buktimu, sedangkan kamu telah mengetahui apa yang aku katakan. Sayyidina Uthman bertanya, bagaimana perkataanmu? Jawab Abu Dzar, saya berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terdekat dan yang tercinta padaku, yaitu yang memegang janji pesan yang telah aku tinggalkan sehingga bertemu padaku, sedangkan kamu semuanya telah terkena pengaruh dunia selain aku sendiri. Uthman berkata, pergilah engkau ke Syam di daerah Muawiyah, dan ketika sampai di Syam ia mengajar orang, maka telah menangiskan dan menyedihkan hati orang-orang dalam pelajarannya. Dia berkata, jangan ada seorang bermalam sedang ia menyimpan di rumahnya 1 dinar ataupun 1 dirham, kecuali disediakan untuk jihad fi sabilillah atau untuk membayar hutang. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masih dibicarakan dalam bab ini berkenaan dengan seorang sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi setelah mana Sayyidina Abu Bakar kembali ke rahmatullah, diganti pula oleh Umar radhiyallahu anhu, dan Umar ni berkata, saya telah mendengar apa yang disabdakan Nabi mengenai dirimu, makna diri kamu ni, diri Abu Dzar ni lah, Abu Dzar, dan saya berlindung kepada Allah, semoga bukan aku yang akan menimpakan bala kepadamu atau disebabkan aku ataupun di masaku ini. Jadi Umar ni zaman Sayyidina Abu Bakar diganti dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun memuji-muji di atas ketokohan, di atas kesalehan dan kebaikannya Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab tu dia kata sahabat di antara sahabat yang yang istimewa, yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi bila Sayyidina Umar memegang tampuk pemerintahan jadi khalifah, jadi Sayyidina Umar sebut itulah, dia kata
saya telah mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi bertentang diri kamu ni wahai Abu Dhar, dan saya berlindung kepada Allah semoga bukan aku yang akan menimpakan bala kepadamu ada disebabkan aku atau di masa aku merintah. Jadi apapun Allah yang maha menentu dan Allah yang maha berkuasa. Jika apa yang berlaku padamu bukan disebabkan zaman aku merintah, dan bukan disebab aku. Jadi maknanya sahabat-sahabat ni maknanya amat menghormati dan merasakan sungguh-sungguh Abu Dhar ini seorang sahabat yang sungguh istimewa disabdakan oleh Rasulullah, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Dan kan kalau kita dilihat balik iman Sayyidina Abu Bakar, jika ditimbang dengan isi dunia ini saya merujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati, untuk buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia kata iman Sayyidina Abu Bakar jika ditimbang dengan isi dunia ini lebih berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab dalam riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar, dia makan sepertiga, minum sepertiga, ruangan menapah sepertiga, lain untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga kan pernah Nabi tanya kepada Abu Bakar ni, apa yang kau tinggalkan untuk anak isteri kamu? Harta habis dan bagi jalan Allah. Maka dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata, aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk anak isteri. Yang kita tahu Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang kaya, orang ahli perniagaan, kalau zaman kita dipanggil ahli korporat. Dan dia ni setanding dengan Sayyidah Khadijah, juga seorang yang kaya, janda yang kaya, terkenal, mempunyai banyak kuli-kuli, kalau kita kuli lah, mempunyai yang kata apa, tukang-tukang yang mengedar, berniaga, memperdagangkan barangan-barangan daripada hak tuan ni. Jadi Abu Bakar ni salah seorang dari ahli tajir yang memang masa jahiliah dia memang kaya raya. Tapi bila masuk Islam, maka satu pengorbanan yang begitu hebat, yang tinggi, maka disumbangkan harta untuk Islam, habis semua. Itu yang pernah Rasulullah tanya ada satu hari itu, apa ditinggalkan untuk anak isteri kamu? Dia kata, Allah dan Rasul yang aku tinggal. Jadi mana manusia boleh buat sampai begitu? Itulah kehebatan kata iman yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu bila dia meninggal, digantikan oleh Sayyidina Umar. Tapi dipuji-puji juga ni seorang sahabatnya Abu Dhar yang istimewa daripada sahabat, maka inilah dipuji. Kata Sayyidina Umar, aku dah mendengar kebaikan dan dipuji-puji, dipanggil kamu ni wahai Abu Dhar. Jadi maknanya Abu Dhar ni semua istimewa lah, misalnya Allah jadikan dia. Dan begitu juga Sayyidina Umar pun kata, aku memuji dan aku mendengar dah apa Nabi sabdakan tentang diri kamu ni. Dan kalau kita nak tengok iman Sayyidina Umar pun hebat juga, orang yang begitu hebat, walaupun kelewatan dia tu agak berbeza dari sahabat-sahabat lain memeluk agama Islam. Tapi bila memeluk agama Islam, maka kita lihat pengorbanan begitu tinggi, sehingga kan dia menjadikan benteng yang Nabi katakan Umar ni diberi gelaran dia sebagai bapa singa, Abu Hafsin, bapa singa. Makna di atas sifat dia garang, dia bengih, itu ketangkasan dia, dan juga begitu kekuatan dia yang diharap-harapkan sangat. Yang Nabi mendoa untuk Islamkan Umar satu ketika ni, maka Allah makbulkan doa Nabi, Islamlah Umar. Bila Islam Umar, memberikan satu kekuatan kepada Islam, gerakan Islam ketika itu. Apa kita kan, orang kuat-kuat duk menentang Islam selama ni, cerca Islam semua, tiba-tiba Allah alihkan hati dia dengan hidayah Allah Ta'ala,
duduk dalam jemaah Islam, dan memperjuangkan Islam, lagi kokohlah kedudukan Islam yang selama ini. Jadi Umar ni satu daripada yang Nabi doa sangat-sangat. Maka Allah Islam makbulkan doa seorang Rasul Allah, pilihan Allah ini. Akhirnya Islam Sayyidina Umar. Mengikut catatan pengkaji sejarah Islam, dia kata Umar ni orang yang ke-52 memeluk agama Islam. Tetapi kenapa sahabat-sahabat bila kewafatan Sayyidina Abu Bakar, maka sahabat nampak yang boleh menggantikan tempat Sayyidina Abu Bakar, yang boleh mentadbir menguruskan umat Islam ketika itu, ialah Sayyidina Umar radhiyallahu. Jadi melihat mereka ni, sebab Nabi, tuan-tuan, bila Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi tak ada sebut bila aku wafat besok gantilah Abu Bakar, gantilah Umar, ganti Osman, tak ada. Nabi tak sebut benda tu. Tetapi dalam suasana kehidupan Rasulullah itu, maka Nabi telah mendidik, mentarbiyah, memberikan mereka ni dengan segala-galanya. Dan atas itulah sahabat-sahabat tadi ni Allah mencelikkan mata hati mereka, nampak orang-orang yang berkelayakan untuk memimpin umat Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Satu, kita tengok satu hikmah yang begitu istimewa. Kita semua. Tapi walaupun bagaimanapun, sahabat-sahabat lain memuji. Itu kata sifat sahabat-sahabat yang begitu mulia, yang mana mereka ni memuji sebab Rasulullah memuji sahabat Abu Zar. Pada iman mereka pun hebat-hebatnya, tapi mereka tetap menghormati dan merasakan apa yang disabdakan Nabi itu benar, dan mereka tidak membantah. Jadi sebab itu mereka memuji-muji akan sahabat Abu Zar al-Ghifari. Itu yang Umar kata gitu, ya. Kemudian setelah Umar ni pula wafat, maka diganti pula oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas berkata pula, ketika saya duduk di tempat Utsman radhiyallahu anhu, tiba-tiba datanglah Abu Zar, maka saya beritahu kepada Sayyidina Utsman, wahai Amirul Mukminin. Abdullah beritahu dekat Sayyidina Utsman, Abu Zar minta izin. Mana minta izin nak jumpa, nak masuk jumpa dengan kamu. Utsman kata izin jika engkau suka. Wahai Abdullah, kalau kamu suka, bagilah dia masuk. Pastilah Abdullah ni pun suka di atas kedatangan Abu Zar, seorang sahabat yang amat dihormati, amat dikasihi, amat yang disabdakan Nabi orang yang begitu baik di sisi iman. Maka diizinkan masuk, maka dia pun duduk. Lalu Sayyidina Utsman berkata kepada Abu Zar, kamu mengaku lebih baik daripada Abu Bakar, Umar. Apa dia kata? Jawab Abu Zar, saya tidak berkata begitu. Nampak? Sifat tawadhu'nya Abu Zar, merendah diri ini, dengan kerana Allah, dia kata saya tak berkata pun begitu. Utsman kata, saya dapat menunjukkan bukti pada kamu. Dia jawab balik, semoga Allah menerangkan wajahmu. Saya tidak tahu apakah bukti yang ada pada kamu, dan kamu telah mengetahui apa yang aku katakan tadi. Ini kata sifat Abu Zar tadi, orang yang cukup tawadhu, yang memang baik, lurus sungguh sifatnya. Jadi orang jujur. Jadi semoga Allah menerangkan wajah kamu, wahai Utsman. Saya tidak tahu apa yang bukti ada pada kamu tu, yang kata aku ni katakan benda ni aku lebih baik daripada Umar, lebih baik daripada Abu Bakar. Aku tak kata gitu, tapi kau kata ada bukti. Allah menerangilah wajahmu di atas bukti yang kau ada. Aku tak tahu. Jadi Utsman bertanya, bagaimana perkataan kamu? Ya Utsman, dia kata, saya berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terdekat
dan yang tercinta padaku, iaitu yang memegang janji pesan yang telah aku tinggalkan sehingga bertemu padaku. Jadi Osman tanya dia lagi, apakah dia kata perkataan kamu, bagaimana perkataan kamu? Jadi dia hanya menjawab apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tak ada sebarang tokok tambah, tak ada sebarang apa. Dia cakap, dia kata Nabi sebut, sesungguhnya orang yang terdekat dengan aku, orang yang terdekat dan yang tercinta padaku, iaitu yang memegang janji pesan yang telah aku tinggalkan sehingga bertemu padaku. Jadi pada sahabat-sahabat ni telah pun Nabi beritahu tentang kehebatan iman dan kebaikan seorang hamba Allah Abu Dhar. Jadi dia pun kata, aku Nabi sebut macam tu lah. Itu yang boleh aku katakan perkataan yang ada pada aku, lain aku tak tahu. Jadi inilah tuan-tuan, kita nak tengok bagaimana kata sifat jujur, sifat yang begitu baik yang ada kepada Abu Dhar tadi. Tidak berani menokok tambah apa yang tak dikatakan oleh Nabi. Bahkan yang apa Nabi sebut itulah dikatakan sebagai buktinya yang dia berkata, Nabi berkata gitu, aku tak ada tambah apa dah. Jadi benarlah apa yang Nabi sebut dengan janjinya. Mana dia ni bertemu seorang demi seorang. Bertemu dengan Abu Bakar, lepas Abu Bakar wafat bertemu pula dengan Sayyidina Umar, lepas itu pula bertemu pula dengan Sayyidina Osman. Sedangkan kamu semua telah terkena pengaruh dunia selain aku sendiri. Osman berkata, pergilah engkau ke Syam, di daerah Muawiyah, dan ketika sampai di Syam dia mengajar orang, maka telah menangiskan dan menyedihkan hati orang-orang dalam pelajarannya. Ia berkata, jangan ada seseorang bermalam sedangkan ia menyimpan di rumahnya 1 dinar atau 1 dirham, kecuali yang disediakan untuk jihad fisabilillah atau untuk membayar hutang. Jadi bila Osman ni dah bertanya, dah berdialog dengan Abu Dhar, dia menyatakan, inilah Nabi sebut padaku, Nabi sabda padaku. Kemudian dia kata, kamu semua telah terkena dengan pengaruh dunia. Hai tuan-tuan, sahabat-sahabat ni pun dah banyak berkorban. Saya bakar dah habis harta dia ke jalan Allah. Sayyidina Umar pun habis berkorban untuk Islam, diri dia, masa dia, segala-galanya untuk Islam. Sayyidina Osman pun banyak berkorban untuk Islam, mesti wang ringgit dia. Itu pun masih lagi Abu Dhar menyatakan, kamu semua ni terkena dengan pengaruh dunia. Jadi kata, bila dia kata gitu je, Osman kata, inilah engkau tolong pergi kata ke Syam, di daerah Muawiyah, kau tolong ajar orang-orang di sana, di atas keluhuran ilmu kamu, dengan kebaikan kamu, dengan ilmu kamu begitu hebat ni, kau tolong ajar orang di sana. Dia pun pergi, dia tak bantah. Dia ajar orang di sana, orang sana menangis dan rasa sedih atas pengajaran di sana. Jadi di antara pelajaran yang dikata kepada orang-orang di sana, dia kata, jangan ada bermalam sedangkan ia menyimpan di rumah-rumahnya 1 dinar atau 1 dirham, kecuali disediakan untuk jihad fisabilillah atau untuk bayar hutang. Maksudnya pengajaran dia itu, dia menyuruh orang ramai jangan duk jadi pengaruh dunia, tamak, haraba, duk simpan wang ringgit yang banyak-banyak, melainkan untuk kita nak berjihad fisabilillah, untuk kita nak bayar hutang. Jangan kamu duduk bersenang lenang tidur semalam-malaman dengan harta kekayaan kamu, dengan duit ringgit kamu yang banyak, melainkan dia kata untuk fisabilillah dan untuk bayar hutang. Mudah-mudahan kita tak menjadi orang terpengaruh dengan dunia. Sebab itu tuan-tuan, puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, di segi masalah harta dunia inilah perkara yang ianya kadang-kadang menjadikan kita banyak tertipu dengan masalah ini. Jadi kita jadi orang yang tamak, jadi orang yang bakhil, jadi orang yang apa semua, dengan ni rakus tamak dengan satu daripadanya ialah harta keduniaan ini.
Dan cuba tuan-tuan buka dalam kitab himpunan hadis-hadis 40 peristiwa di akhir zaman. Ada satu hadis Nabi kata akan terkena penyakit orang-orang dulu ni, kena pada penyakit orang di akhir zaman. Salah satu penyakit yang Nabi sebut ni penyakit tamak harta benda dunia dan takut akan mati. Adalah hadis. Jadi manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta keduniaan, kekayaan dan dunia ni, dan takut untuk menghadapi mati. Dia sebenarnya orang takut mati, dia buat persediaan dengan amal yang baik, amal yang soleh, kebajikan. Itu tanda orang takut mati. Tapi disebut dia kata takut mati, tapi dalam takut mati itu duduk kumpul harta. Berlomba-lomba pun harta. Dan sampai ke peringkat dengan kerana harta dunia ni sanggup kita mencantas para alim ulama, kita mengenepikan alim ulama, dan kita kikih buang ulama daripada kasih sayang yang ditunjuk oleh masyarakat kepada ulama. Terus kita timbulkan perasaan bagi bencinya orang ramai kepada alim ulama. Minta mohon ni berlaku ke zaman. Contoh kita tengok yang berlaku baru-baru ni, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Apa salah dia yang di-ban dia sampai tak boleh buat kuliah, tak boleh buat apa dalam wilayah persekutuan? Dalam siaran radio, TV, semua ban, tak boleh. Oleh kerana beliau menyatakan GST itu haram. Lalu kita pun di atas perkara itu terus melompat. Tahan dia tak boleh buat pengajian, tak bagi menyampaikan ilmu. Jadi dipengaruhi orang ramai. Orang ramai pula menggunakan, dia kata dia pula menggunakan jabatan agama Islam, menggunakan orang-orang tokoh agama. Jadi kan orang ramai tak percaya. Masyarakat masyarakat wakil akan percaya. Dia kata takkan tak percaya, ini pejabat agama, ini orang tokoh agama. Nampak? Syekh Nuruddin Al-Banjari ini salah seorang guru yang dibenarkan mengajar di Haramain Al-Makkatul Mukarramah. Payah orang Asia nak boleh mengajar di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Payah nak diterima oleh masyarakat Arab, dunia Arab, orang Asia. Tapi ini satu tokoh yang diakui kewibawaan tokoh di segi ilmu dan amalan kesalehan, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tapi kita di Malaysia menghasut oleh pihak dia pun menggunakan jabatan agama orang tokoh. Tapi di sebalik belakang jabatan agama dengan tokoh agama, siapa dia mereka ni? Mereka inilah yang mengarah sebab terkena atas batang hidung ni, nak mencekik, nak menghidupkan suasana hidup dia lebih sempurna dengan menipu orang ramai. Jadi berjaya masyarakat. Habis tak boleh. Padahal saya dapat tahu Syekh Nuruddin Al-Banjari, imam-imam, qadhi semua pakat mengaji, belajar dengan dia sebab nak ambil ilmu daripada dia. Titisan seorang ulama di peringkat ASEAN yang diberi penghormatan di Haramain, boleh mengajar di masjid di Azhar, boleh mengajar di peringkat pada Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Sama dengan Tok Kenali bos semua tu, sama dengan apa nama Idris Al-Marbawi, seorang tokoh yang menghasilkan Qamus Al-Marbawi. Bukan senang nak menghasilkan qamus. Ada seorang lagi tokoh di Kelantan dah meninggal, menghasilkan Qamus Al-Mujib. Bukan senang nak menghasilkan qamus bahasa Arab satu-satu diulas. Dia dulu penulis pengarang satu majalah yang terkenal, majalah Asuk di Kelantan, yang dikeluarkan oleh Jabatan Ahli Waris Agama Islam dari Kelantan. Dah meninggal. Itu tokoh-tokoh yang hebat.
Tapi jahatnya manusia yang jahat ni berselindung di sebalik jabatan agama, di sebalik tokoh-tokoh ilmuwan yang diperadatkan mereka, maka dipancung, dihakiskan ulama-ulama yang hebatnya tak boleh menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Inilah kita di akhir zaman. Bersiapa di kerana dunia ni? Wang ringgit ke harta, nak cari kekayaan dunia apa semua ni dengan sebab. Hari kita kena sedar, tuan. Dah sampai kita teruk, dah zaman cuba teruk. Nabi kata dah kena di akhir zaman. Memang kena. Inilah penyakit. Dia kata takut nak menghadapi mati. Takut menghadapi mati, patut buat persediaan dengan amal ibadah kebajikan banyak. Tapi tak buat, rugilah dunia. Berambat dunia, berebut harta dunia, kekayaan dunia, kejar mengejar pangkat dunia, fitnah memfitnah, jatuh kawan, macam-macam kita, Tapi itulah pengajaran yang ada, yang mana Abu Zar mengajar bagi orang Syam di daerah lembah Muawiyah ini, mengatakan bahawa jangan ada seseorang bermalam, jangan kamu duduk tidur senang lena dengan harta kekayaan kamu yang banyak, yang ia menyimpan di rumah 1 dinar. Maknanya yang boleh kamu ada simpan untuk ini, untuk jihad fisabilillah, untuk bayar hutang. Bagi kita kalau disebut kata akan tak boleh simpan langsung kot, akan tak boleh. Kita ni boleh berpada-pada lah dalam tujuan. Jadi jihad fisabilillah kita, untuk agama kita, untuk kewajipan anak isteri kita, untuk apa semua tu. Jangan melebihi, melampau-lampau, sehingga kan kita sanggup melakukan penghinayaan kepada orang yang tak sepatutnya, dan kita menindas pihak-pihak yang mustada'afin. Kita hidup mewah kaya raya, golongan yang lemah bertambah lemah, yang miskin bertambah miskin, yang fuqara bertambah menjadi dhaif. Inilah masalah dengan GST ni. Tengok bulan depan nanti, bulan 4, betul? Daripada RM10 kita top up handset kita, telefon kita RM10 sekarang, ada mari bulan 4 besok RM10 60 sen. Allah dia kata 60 sen. 60 sen kita kata Allah, bagi kita orang yang tak ada 1 sen pun. Hadirin, jadi kita sanggup, tuan, ulama bercakap dengan ilmu, pandangan mata hatinya, menyatakan kebenaran, tapi dicantas begitu hebat, kemudian digunakan berselindung orang jahat ni di sebalik pejabat agama dan tokoh-tokoh agama. Dan tokoh-tokoh agama ni pula mungkin telah dibayar upah untuk menyatakan kepalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Inilah tuan, kita tengok memang benar kenyataan Nabi bersabda, sudah berada kita di akhir zaman. Jadi moga-moga kita mendapat pengajaran, Abu Zar memberi pengajaran dalam ilmu dia. Dia berpesan itu, jangan duk simpan banyak-banyak, jangan duk senang-senang kita seronok tidur enak, dan kan kita simpan harta banyak-banyak. Boleh simpan, tapi simpan kita di rumah itu ialah untuk 1 dinar, ataupun dengan untuk kita dak jihad fisabilillah, ataupun untuk sekadar kita nak membayar hutang. Bahkan Nabi, kalau kita tengok sifat Allah, Nabi bukan ada harta banyak, tapi sanggup Nabi tolong membayar hutang orang yang berhutang. Nabi tolong orang yang berhutang, tolong bayar hutang kawan. Dan kita memang satu sifat yang mulia dianjurkan juga pada diri kita. Maknanya kalau kita tengok orang tu banyak hutang, kita boleh tolong bayar hutang. Macam mana doktor dah cerita tu dalam kuliah subuh dia kan, tanya orang tu apa masalah, orang ni kata dia masalah hutang ni. Okay, dia pergi tolong selesaikan bayar hutang. Ini kita yang berada, patut kita tunaikan hak orang yang tak berada, yang tertindas. Jangan ditindas lagi.
Kesian tengok orang kampung tu, masyarakat orang kampung ni, apa kerja yang boleh dia buat. Sekarang ni menoreh getah. Menoreh getah pun bila kita balik tanya tak menoreh ke, dia kata malah. Kenapa? Tak berbaloi kata dia. Dengan RM1 lebih, daripada 7, 8, 10 ringgit, 11 ringgit, sekarang RM1.60, turun RM1.30. Malah nak pergi menoreh tak berbaloi kata dia. Nak panjat bukit, nak pergi menoreh, nak balik, nak jual, pendapatan tak seberapa. Habis itu makan minum ala qadar. Apa ada orang kampung buat kawasan saya tu, tengok kawasan, no? Kawasan area tu banyak orang menoreh getah. Kemudian itu sawah padi. Satu lagi pendapatan dengan hasil buah-buahan tempatan. Sekarang mana ada musim buah durian, buah-buah. Nak mengharapkan padi pun dah ambil dah. Majoriti yang duduk kawasan bukit menoreh getah. Bila kena dengan menoreh getah dengan pendapatan itu, tuan-tuan bayangkan apa akan jadi pada mereka. Nak kena pula dengan macam ni. Jadi itulah tuan-tuan ni. Mudah-mudahan menjadi pengajaran apa yang seorang sahabat ni mengajar, memberikan pengajaran begitu mulia, jadikan pegangan pada kita. Jangan buat benda-benda yang macam tu. Boleh kita nak simpan, boleh nak apa semua, tapi dia kata untuk jihad fisabilillah dan untuk bayar hutang. Wallahu a'lam. Jadi sekarang tuan-tuan, insya-Allah kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'afwu insana illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.